Orang pencen dengar baik-baik 8 benda yang mesti kena buat setiap hari. Yang pertama, setiap pagi kena keluar, kenakan badan dengan cahaya matahari. Sebab cahaya matahari ni boleh kuatkan otot, boleh kuatkan tulang. Sebab tu kalau banyak duduk rumah, banyak tidur, otot jadi lemah, tulang pun jadi lemah. Yang kedua, orang pencen mesti kena banyak membaca. Tak kira lah baca Al-Quran ke, baca buku ke, yang penting membaca. Sebab kalau membaca ni sangat bagus untuk jaga kita punya ingatan. Yang ketiga, orang pencen mesti kena banyak bersilaturahim. Bukan bersilaturahim dekat dalam media sosial, tapi secara fizikal. Orang lelaki pergi masjid, pergi ngeteh. Orang perempuan pergi membawang. Buat apa tu nya? Yang keempat, okey, orang pencen mesti kena jaga makan. Nak makan apa-apa, makanlah. Tapi kena berpada-pada. Bila dah kenyang, berhenti. Yang kelima, orang pencen kena elakkan atau kurangkan ambil gula. Sebab gula ni memang jahat. Dia boleh buatkan badan kita jadi letih, jadi lemah, jadi lesu. Disebabkan gula yang berlebihan. Yang keenam, orang pencen mesti kena aktif. Setiap hari jalan, jogging, main basikal, pergi zumba, ataupun berkebun pun boleh, pergi berkemping pun boleh. Banyakkan aktiviti yang sekurang-kurangnya peluh boleh keluar. Yang ketujuh, orang pencen mesti kena banyak bersyukur. Banyakkan bersyukur dengan Tuhan. Sebab tak ramai yang diberikan kenikmatan umur panjang dalam keadaan yang sihat. Dan yang ke-8, orang pencen jangan banyak tidur. Sebab banyak tidur ni boleh melemahkan otak, otot, sendi dan tulang. So kena susun jadual tidur. Okey, waktu tengah hari tidur sekejap, waktu malam tidur betul. Jadi daripada pagi sampai ke tengah hari, buat macam-macam aktiviti. Lepas tu daripada selepas Zuhur sampai ke Isyak, buat macam-macam aktiviti. Dengan harapan biarlah kita berpencen dalam keadaan sihat walafiat. Aktif, bertenaga, kan? Boleh main dengan cucu, boleh lari dengan cucu. Ada rezeki, boleh lari-lari dengan cicit. Kan seronok tu? Jadi saya doakan orang-orang pencen yang tengok video saya ni, semoga diberikan kesihatan yang baik.